2-3 hari yang lepas kita dapat tengoklah dekat IG story awak satu gambar yang awak berada di balai polis. Caption yang macam agak memberi warning juga kepada orang. Apa sebenarnya yang Wafa buat dekat balai polis itu dan siapa sebenarnya yang awak nak warn tu? Sebenarnya kepada Nyan Berhad atau lebih dikenali sebagai Dini, yang mana masih menggunakan imej saya di papan iklan atau billboard sampai sekarang tak bayar duit saya. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Report dah buat untuk nak tuntut hak pembayaran saya. Sebenarnya dalam discontinuation contract pun ada tulis Wafa dah tak boleh pakai segala apa yang berkaitan dengan company tersebut. Tapi sekarang ni diorang yang masih pakai imej Wafa. Macam mana cerita tu? Wafa dia tulis kat situ tindakan akan diambil selepas 24 jam. Jadi selepas 24 jam tu ada tak orang tu jumpa dengan Wafa sendiri? Sebenarnya dah 2 bulan manager saya bertoleransi dengan owner klinik tu sendiri, dan selepas 2 bulan saya rasa macam dah lama sangat saya sendiri yang contact dia. Selepas 24 jam masih lagi tak ada apa-apa, saya teruskan dengan report polis. Bila saya dah buat report polis, dia block WhatsApp saya, Instagram saya. Kenapa? Nak lari ke? Saya tak sangka lah kan, orang yang knowledge tinggi hebat, tapi macam budak-budak nak block-block orang kan, tak profesional langsung. Jadi adakah macam Wafa rasa nak buka kes ni lebih besar? Maksudnya mungkin saman dia ke ataupun bawa benda ni ke mahkamah ke? Mestilah ada. Takkanlah tak ada kan. Bukan amount yang sikit. Kalau amount sikit saya halalkan je. Nak lari mana? Habis-habis sama je lah. Dia mungkin macam dia tengok macam perwatakan Wafa ni macam lembut-lembut macam tu kan, ayu-ayu gitu kan, macam boleh ni, boleh pijak budak ni. Sebelum nak pijak tu tengok ketinggian dulu. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Make sure awak tinggi pada saya sebelum nak pijak saya. Awak dah cabar saya ni. Kita melodi kan, kita bukan sekadar tahu satu benda je. Ada info yang kami dapat, ada seseorang yang memasang tracker dekat kereta awak. Ini menarik. Betul. Okay, adakah orang tu ex-boyfriend awak ke? Sesiapa yang rasa macam meminati awak ke, yang ingin mengekori awak sambil letak tracker tu? Saya tak tahulah. Mungkin dia secret admirer kot. Benda ni report polis pun dah ada. So tunggu je lah. Macam mana awak boleh dapat tahu ada orang letak tracker dekat kereta awak? Masa tu kejadian tu lah Allah nak tunjuk kan, kereta saya tayar pecah. Dekat bahagian tayar spare tu ada jumpa benda lah. Saya dah check dengan semua family saya, memang yang boleh track pun family saya tak ada pakai foto. Dekat situ awak ada syak sesiapa ataupun sebenarnya awak dah jumpa dah pelaku dia? Belum jumpa lagi. Kalau orang tu tengok mungkin dia tahu. Saya tak nak lah tuduh yang melulu tu dah jadi fitnah nanti kan. Tapi tak apa, biar polis buat siasatan dulu. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Awak tak takut ke isu letak tracker dekat kereta orang, dia boleh tengok dekat mana awak ada, awak pula perempuan, ini isu keselamatan ni sebenarnya? Sebab itulah saya buat report polis, sebab ni dah libatkan keselamatan saya. Takkan nak tunggu perkara yang tak elok jadi baru nak make action kan. Sekarang ni dalam siasatan dan ini adalah kes jenayah. Okey Wafa, kita faham dua-dua kes ini pun under siasatan polis lagi kan. Apa yang awak nak katakan kepada orang yang masih berhutang dekat awak tu? Okey, kepada owner klinik, aku dah cakap kan, aku akan ambil tindakan. Masalah sekarang ni, selagi muka aku terpampang dekat billboard sebesar-besar tu, selagi tu kau kena bayar. Bukan satu tapi 2 billboard ada dekat situ. Zaman sekarang tak ada yang free bro. Tolong jangan nak putar belit banyak sangat. Aku takut satu hari nanti kau yang akan kena beli. Dan lagi satu aku nak ingatkan kau, kalau rasa tak mampu nak bayar, jangan pakai muka artis, pakai muka kau je. Kepada individu yang letak tracker dalam kereta saya tu, awak tunggu je lah. Negara kita ni ada undang-undang. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.